Malaysia, yang juga bersama kita seluruh AJK Selangor, seluruh adik-adik Selangor. Alhamdulillah malam petang ni kita dapat berkumpul untuk satu konvoi yang telah dirancang dalam seminggu juga, untuk konvoi lah bersama-sama. InsyaAllah dekat sini agak ramai dan kita akan bagi dekat Ain lah. Bas dah sampai dah. InsyaAllah yang pertama kita akan duduk di Petronas Pasir Penambang. Saya rasa Petronas Pasir Penambang ni selepas Kuala Selangor, selepas Jabatan Rafidat dah silap. Kita di sana kita akan bergerak ke itu yang kedua di Tanjung Karang, itu di Petronas Batu Dam, Tanjung Karang. Dan insyaAllah di review yang pertama itu akan bersama kita adalah NKP Pemuda di Selangor. Saudara Pak Izzuddin akan berusaha. Say something. Berusaha di belakang. Bang, selamat jalan bang, selamat ride. Hati-hati. Ke hadir peserta malam ni dan minta kalau ada yang boleh bantu untuk angkat peserta daripada jalan jauh untuk ke Kompas lah, kan? Volunteer. Kalau bukan kita boleh 3 orang. 3 orang. So siapa yang boleh bantu kita bantulah pada malam ni. Kalau tengok ada yang pakcik-pakcik ke yang gerak jauh, kita boleh angkat. Gerak ke Kompas. Kalau mudahkan berangkat. Jalan ni apa dia punya jalan tu agak sempit sikit lah. Kan? Agak sempit. So kalau kita akan konvoi malam supaya ada gelombang, tapi malam masyarakat kita tak boleh masuk alam, jadi kita akan Pertemuan rombongan dengan bas. Dari mana bang? Bangi. Okey, tim Bangi naik bas. Sebelum kita bergerak, insyaAllah kita minta terakhir lah untuk sikit untuk kalangan kita sebagai nanti kita masyarakat kita, kan? Silakan untuk kalimat konvoi kita pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita jangan nak berterabur sangat. Kita akan follow pilot di depan. Okey, dan kita juga ada masa yang akan jaga bahagian tepi sebab tak nak kita ada yang main potong sesuka hati kan, kita nak tunjuk. Okey, kita akan bergerak 2 barisan sampai ke simpang nak pergi ke Kuala Selangor tu. Okey, pilot saya sendiri yang akan jadi pilot. Okey, saya bawa dalam jumlah dalam 100 lah, tapi yang belakang janganlah perlahan sangat. Sorry. Okay. Kalau belakang perlahan sangat, nanti yang belakang lagi perlahan, jadi susah. Ya, kita datang tinggal jauh, kita jauh, kita nak dekat-dekat semua. Okey, nampak barisan belakang dan nampak barisan depan. Okey, saya akan berhenti di RP 1 di Petronas Pasir Penambang. Di situ, lepas tu kita akan berhenti di RP yang kedua di Petronas Tanjung Karang Batu Dam. Itu makin aku faham. Okey, faham kan? Okey, kita jangan nak rasi sangat, saya nak berlagu. Kita jangan gerak dalam kata berlagu di bangsa. Okey, bahasa yang saya nak hari ini ialah Behan, Chef, Ustaz Khatib, okey, dengan Wak Karim, Man, Nampak, lagi yang ada, mungkin boleh. Okey, so kita akan buat tulisan jangan letak itu belakang itu nampak di rumah kita sendiri lagi. Kita tak masih ada kita berangkat sebagai itu pengalaman lalu berikut pengalaman. Okey, insyaAllah. Baju lain. Sebab pakai baju lain kita minta kita minta. Orang kedah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma
صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم آمين. صل على سيدنا محمد في الآخرين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك آمين. والتقت على طاعتك آمين. وتوحدت على دعوتك آمين. وتعاهدت على نصرة شريعتك آمين. واتق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها آمين. بخير الإيمان بك آمين. وبجميل توكل عليك واهدها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أوصال المسلمين آمين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين آمين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين آمين. والمستضعفين في كل مكان آمين. وفي كل زمان آمين. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم آمين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين آمين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. الحمد لله رب العالمين تكبير Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, susul depan lah.